Hai, saya Manja dari Malay Kitchen. Resepi menarik kali ni ialah tahu berkedil. Tapi kali ni kita nak gunakan tahu basah. Boleh ke? Sedap ke? Mestilah sedap. Jom masuk dapur. Mula-mula kita rebus ubi kentang. Manja gunakan dalam 3 biji, saiz sederhana. Bila dah empuk dan lembut, angkat dan toskan. Sementara tu dalam kuali, tuangkan minyak masak. Biarkan minyak kita panas dan kemudian kita nak goreng tahu. Untuk menu tahu berkedil kali ni, kita gunakan tahu basah. Okey, bila tahu kita dah garing keseluruhan, bolehlah kita angkat dan toskan. Ubi kentang yang kita dah rebus tadi, sekarang kita nak lenyit sampai lumat. Okey, dah siap. Letak tepi sekejap. Untuk tahu yang kita dah goreng tadi dah sejuk sikit, sekarang kita nak potong 2 bahagian. Jangan potong tegak, kita potong menyerong. Kemudian ambil sudu, kita nak cedok ataupun keluarkan bahagian dalam isi tahu ni. Isi tahu tu kita campur sekali dengan ubi kentang yang kita lenyit tadi. Kita akan ulanglah proses ni untuk semua tahu yang kita ada. Okey, bila dah siap semua tahu, kita dah keluarkan isi. Kemudian isi tahu tadi yang dalam ubi kentang tadi kita lenyitkan sekali bersama dengan ubi kentang. Okey, kemudian kita nak masukkan bahan-bahan tambahan yang lain. Kat sini Manja ada isi ayam. Kita ada juga sikit crab stick. Kemudian nak rasa pedas sikit, kita letakkan cili. Boleh letakkan sayuran pilihan. Kat sini Manja ada lobak merah yang dah diparut. Dan kita masukkan juga sedikit daun bawang. Dan sekarang kita masukkan sedikit serbuk lada putih dan juga garam secukupnya. Alright, itu saja bahannya. Sekarang bolehlah kita gaul rata sebati semua bahan-bahan ni. Nampaknya semua dah sebati dan rata. Kita ambil sikit dan kemudian kita kepal-kepal dan sumbat atau masukkan dalam tahu yang kita dah kosongkan tadi. Kita isi padat-padat, tekan-tekan sikit supaya dia penuh dalam ruang dalam tahu tu. Kita isikan penuh-penuh dan padat supaya tak nak nanti masa kita goreng, inti ni boleh keluar pula. Jadi kita buat kemas-kemas. Okey, dah siap. Proses ni kita ulanglah untuk semua tahu yang kita ada. Okey, bila semua tahu kita dah siap, isikan dengan inti. Sekarang kita nak goreng, tapi sebelum kita goreng, kita nak pecahkan dulu 1 biji telur. Kita whisk ataupun pukul sikit telur. Kemudian tahu tadi kita celup keseluruhan dan rata. Kemudian baru kita masukkan dalam kuali dan goreng. Sebelum goreng tu pastikan dululah minyak dalam kuali dah betul-betul panas. Baru kita masukkan tahu. Masa yang kita ambil untuk goreng ni pula memang sekejap sangat sebab tahu kita inti tadi semua dah masak kan. Kita cuma nak garingkan telur je. Kita bolak-balikkan tahu kita tadi. Bila dah nampak cantik kuning keemasan macam ni, bolehlah angkat dan toskan. Wah, inilah hasilnya tahu berkedil yang dah siap. Tahu berkedil ni sama juga dengan versi tahu berkedil kering yang kita buat sebelum ni. Rangup dan kita boleh dengar crispy pada bahagian luar. Dan kita akan makan juga dengan sambal kicap. Jom, panas-panas ni tak sabar nak cuba. Kita cicah dengan sambal kicap. Jemput makan. Bismillah. Rasa dia macam mana? Memang sedap sangat. Sebab dalam inti tu ada macam-macam bahan yang kita letak. Kita boleh pelbagaikan selain daripada isi ayam dengan sayuran dan macam-macam lagi lah ikut selera dan kreativiti. Nanti korang bolehlah buat. Anak-anak pun mesti suka. Okeylah, sekian dulu untuk kali ni. Like, komen dan share Malay Kitchen. Jumpa lagi. Bye.